Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersambung di bawah tajuk La allati li nafyil jins. La dengan makna tidak ada sebarang jenis. Okey, kita tengok kepada ahwal la an-nafiyah lil jins. Mana ahwal dia makna keadaan-keadaan dia. Keadaan-keadaan dia daripada buku ni. Ni buku dia. Okey, kita ambil daripada buku ni. Ni masih draft. Banyak lagi contoh-contoh. Okey, keadaan-keadaannya maksudnya ahwal kepada isim la lah sebetulnya. Ahwal pada isim la tu macam mana? Keadaannya, situasi. Okey, ada yang dalam keadaan mudhaf. Ni contoh dia, la ghulama rajulin. Ni kita cerita depan ni. Ada yang bentuk syabih bil mudhaf ataupun mudhari' lil mudhaf. Mudhari' mana syabih, hampir sama dengan mudhaf. So dibagi dua. Tu ada yang ketiga nama dia ismullah mufrad. Yang ni kita nak bincang pada hari ini, ismullah mufrad. Okey, yang dua lagi kita bincang lepas ni. Okey, kenapa? Lepas ni kita cerita. Okey, sebagaimana sedia maklum bahawasanya isim la yang dalam tajuk sebelum ni, yang kita video sebelum ni, kita tahu bahawasanya isim la adalah mansub. Khabar la adalah marfu'. Tapi untuk isim la yang mufrad, dia ada lain sikit. Macam mana lain sikit? Dia apa? Isim la dia ni, kalau kita i'rab dia tak kata direct mansub. Sebab apa dia kata apa? Rajula. La rajula qa'imun. So ni i'rab dia. Ismu la an-nafiyah lil jins mabniyun alal fathah fi mahalli nasbin. Maknanya dia mabni. Dia memanglah duduk tempat nasab. Fi mahal ini mana duduk di tempat nasab. Yelah dia mansub tu sebab dia isim la. Tapi kalimah rajula itu adalah mabni. Jadi ismullah an-nafiyah lil jins mabni ala al-fathah. Dia makna hukum asalnya ialah mabni ala yunsab bihi. Mabni di atas apa yang dimansubkan kepadanya. Tak apa, itu kita sambung kejap lagi. Qaimun pula khabar la an-nafiyah lil jins marfu. Macam inna kan, inna Muhammadan jamilun. So jamilun tu adalah khabar. Qaimun pun adalah khabar bagi la. Dia apa ni, hukum ta'mal amal inna. Khabar la an-nafiyah lil jins marfu wa alamatu raf'ihi ad-dhamma az-zahira. So kita dah nampak kat sini. So, point kita sekarang ni, perbincangan untuk ahwal ni, dia lebih kepada isim la tu sendiri, bukan pada khabar la. Okey, jom kita tengok contoh-contoh lain. Mari kita tengok contoh-contoh lain. Bila isim la, macam mana? Ni contoh. Ni kita cerita, fokus kita pada hari ni ialah jenis yang hal keadaan dia mufrad. Bila dia mufrad, bunyi macam fra. Okey, mufrad. Okey, la taliba kharij. Macam semalam yang kita ajar lah. La taliba kharij. Jadi i'rab dia, kalau dari segi i'rab dia, masuk soalan i'rab ke sah al-akhta ke apa yang bentuk soalan kita cerita dalam video lain. Ini nak faham konsep dulu. Dan taliba, kalau kita i'rab dia, taliba adalah apa? Apa ni? Taliba ismul la la an-nafiyah lil jins. An-nafiyah lil jins. Kena tulis ya. La nafiyah lil jins ni. An-nafiyah lil jins. Okey. Mabniyun. Ni error dia. Mabniyun. Allah tengoknya tulisan. Mabniyun. Ala. Bila mabni kena ada ala. Ala apa? Ala al-fathah. Okey. Al-fathah. Okey. Ala al-fathah. Macam itulah. Sama juga kalau sayyarata tu. Sayyarata ismul la an-nafiyah lil jins. Mabniyun ala al-fathah juga. Sama zabunata pun sama juga. Semua kita dah cerita sebelum ni kan. Okey, cumanya apa yang dimaksudkan dengan isim la yang bentuknya mufrad? Mufrad bukan bermakna talib ni mufrad musanna jamak, ni mufrad bukan musanna bukan jamak, bukan. Mufrad itu maksudnya ialah seketul. Dia bukan dua ketul. Macam contoh tadi kan, macam contoh ni. Apa maksud seketul ni? La rajulan ni seketul je kalimah dia. Tapi kalau kita tengok contoh yang mudhaf pula, la ghulama rajulin, dua ketul. Ghulam satu ketul, rajulin satu ketul. Mudhaf ilaih. Tu macam contoh lain pula, la tali'an jabalan, tu dua ketul. Salah satu masalah, dua ketul. Dia bukan seketul. So yang ni bukan mufrad lah.
Yang ni je mufrad. Makna sekutul. Walaupun dia musanna. Mari kita bagi contoh. Musanna. Ambil contoh ni lah. Okay, contoh ni. So, bila mana la ni, kalau ditukar pada musanna, dia jadi apa? La ta li apa? Talibani. Asalnya kan. Untuk faham lagi lah. Talibani dulu. Okey, talibani. Salah ni kalau jawab macam ni. Sebab apa? Dia kena ada proses dulu. Memanglah dua orang pelajar tu kan. Dua orang pelajar untuk musanna. Ini tetap dipanggil sebagai ismullah yang mufrad juga. Walaupun taliban. Okey, ni salah. Kenapa salah? Kalau soalan sahih al-akhta' ada lah kan. Dia tulis macam tu. So kita kena betulkan. So macam mana nak betulkan? Pertama, kita kena apa? La talibaini. La talibaini. Dua orang. Tidak ada dua orang pelajar. Jadi kharijun pula jadi kharijani. Okay. So jadi macam ni. La talibaini. Tidak ada dua orang pelajar. So dia kena fi'lun apa? Fi'lun pula dah. Ismullah mabniyun ala apa ni? Ala ma yunsab bihi. Maknanya apa tanda nasab di sini? Tadi fathah. Bila mufrad, bila musanna, tanda ni adalah ya. So ismullah an-nafi' lil jins ni untuk talibah ini mabniyun ala apa? Ala ya, tukar. Dah tukar jadi ala ya. Nampak? Okey. Sama juga kalau sayyarah pun. Sayyarataini. La sayyarataini ta'iratani. La zabunataini dakhilatani fid dukan. So sama juga, i'rab pun sama. Tak berubah i'rabnya. Yang kalau kata la talibaini kharijani, kharijani itu adalah ini khabar la an-nafiyah lil jins marfu' bil alif. Ini macam biasalah, macam mubtada' khabar biasa. Ada apa masalah? Dia fokus dia kepada isim lah. So itu yang penting. So yang penting kena faham bahawasanya ismullah mufrad maknanya yang seketul. Kalimah tu seketul, dua ketul. Ni ada seketul jadi mufrad lah. Kalau ada dua ketul yang mudhaf ilaih ke, syabihan bil mudhaf ke, ataupun dia benda ni macam nak sama dengan tajuk an-nida sikit. So jangan keliru. Dia ada sama, ada tak sama. Tapi kalau siapa faham tajuk an-nida ke, mungkin itu boleh membantu dia, ataupun tajuk ni boleh membantu tajuk an-nida nanti. So boleh saling bekerjasama. So itu saja. Boleh faham? So nanti kita akan buat lagi latih to be banyak berkaitan dengan la an-nafiyah lil jins ni. Jumpa dalam video berikutnya.